Assalamualaikum sahabat TikTokers sekalian. I'm here and coming back to mencerita. Jom kita dengar cerita ni, okay? Cerita ni bertajuk amanah. Nanti bulan depan lain pula kan. So amanah ni macam mana? Aku bagi kau contoh amanah. Ni duit kau bagi kat budak ni. Budak ni namanya Abu, ini 300 Abu. 300 ni kau pergi bagi dekat si Ali. Okey? Bagi duit ni dekat Ali, aku amanahkan dekat kau. Okey Abu? Baik. Jangan guna duit ni dulu. Kau pergi bagi duit ni dulu dekat Ali sebab ni duit dia. Okey? Boleh ya Abu? Boleh. Okey bagus. Pergi bagi. Akan tetapi bila engkau senyap-senyap 300 boleh aku boleh top up. Tanpa bagi dulu duit Ali ni, tak bagi lagi, kau dah pakai. Itu namanya apa? Pecah amanah tak? Kau sini boleh komen. Dan bila kau dah guna duit orang tu, sedangkan aku ni suruh Abu untuk serahkan duit 300 ni pada Ali, tapi si Abu ni guna duit ni tanpa orang kata apa, tak bagilah kan dekat Ali duit, dia pakai duit Ali ni. Jadi bila duit Ali ni si Abu ni dah pakai, bila Abu dah pakai duit Ali tanpa si Abu ni bagi dekat Ali dulu, duit haram lah. Duit haram tak bagi langsung, dia licinkan duit tu dan mengatakan, Ali duit kau tak bagi lah. Ya ke lah? Ni dah bulan 8 tau tak? Daripada bulan 7 aku dah azan. Aku ni azan dapat allowance 300. Sepatutnya 27 hari bulan. Kantoi dah kan selama ni aku tunggu 30 hari bulan. Hari ni ni dah masuk 8, bulan 8 dah. Bulan 7 dah lepas. Ni dah bulan 8. 30 dah pun berlalu. Dia orang masing-masing baik siap cuci masjid ke, bila yang satu lagi ke AJK ke, masing-masing selari. 27 hari bulan adalah gaji cukup bulan. Allowance berserta allowance lah. So allowance, aku dapat allowance yang patut aku dapat 300 pada 27 hari bulan. Tak kira lah bulan berapa pun, 78 ke 6432 ke 2 bulan 2 ke kan, 27 hari bulan 5 macam tu dah dapat 300. Tapi mereka tunda tanpa bagi tahu duit kamu tak cukup lagi, tak kira lagi. Tak ada pun. Mana tanggungjawab, mana responsibility? Jangan macam-macam tau, jangan buat perangai. Kita ni azan tak kedekut, tahu tak? Bila birabah, Jiharka lah, Bayati lah, Mekah Madinah lah, tak kedekut, kita bagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita bagi, tak kedekut. Setiap azan yang kita buat, semua kalau dia minta azan ni, aku belajar dan aku buat. Aku tak kedekut. Tapi kenapa dia orang buat aku macam ni? Dah bulan 8 tak? Bulan 8 dah. Bulan 7 pun dah lepas. 25 hari bulan 7 tak dapat lagi allowance 300. Kenapa? Bukan nak kata duit tu kalau tak dapat boleh mati. Tak. Jangan syirikkan diri kau. Jangan rosakkan iman kau. Jangan rosakkan akidah kau. Jangan rosakkan kau punya akhlak. Jangan rosakkan semua tu. Syurga tak dapat tau. Tahu tak? Kalau akhlak rosak, akidah rosak, iman rosak, pecah amanah pun tak ada, takkan dapat syurga. Betul. Tak solat pun, takkan solat lah, function solat, tak solat pun kita takut. Tak solat, tinggal solat takut sebab apa? Syurga tak dapat. Jangan pecah amanah, jangan akhlak kau rosak, jangan akidah kau rosak, jangan iman kau rosak, syurga pun sesin takkan dapat bau. Siksa tau kat sana. Jadi tolonglah, aku sebagai seorang pekerja, engkau sebagai seorang, tak kira lah
bendahari ke, imam ke kan. Kalau nak hulurkan duit, hulur lah. Tak payah nak hulurkan dekat orang ni, paskan duit ni kat orang ni. Tak payah semua tu kan. Contohnya aku ni seorang yang pemegang duit gaji, engkau kerja dengan aku, jadi aku bagi dekat budak ni tak datang. Aku bagi duit 300 ni dekat budak ni tak datang. Engkau tuntut duit gaji, duit allowance ni kan. Aku bagi duit tu dekat budak tu, budak B ni. Aku A serahkan duit engkau dekat budak B. Jadi budak B ni tak datang 3 hari. Bulan 7 tak dapat apa cerita. Kau rasa apa? Kau rasa stres, penat, letih. Azan tak bergaji, tak apalah kan. Azan tak bergaji, tak ber-allowance, tak apa, tak mati pun. Tuntutnya aku di akhirat nanti. Kalau dapat aku tuntut kan. Kalau dapat lah aku tuntut kan. Kalau dapat lah aku tuntut dekat akhirat nanti pasal duit allowance ni kan. Kenapa dia orang tak bagi-bagi kan. Ramai tak puas hati sebenarnya. Dia orang tanya aku, duit allowance dapat ke? Belum, tak dapat pun. Tak dapat? Apa dia nak bagi? Mana tahu kan dia orang yang pegang duit. Tanyalah apa nama bendahari ke, imam ke. Duit tu ada pada imam tak bagi. Tak boleh macam tu. 25 hari bulan selari. Cukup bulan 25 hari bulan tau. 25 hari bulan. Tak kira lah 7, 6, 5, 4, 3 ke. 27 hari bulan itu adalah gaji atau allowance cukup bulan aku sebenar-benarnya. Tapi dia orang 30, 31, 1 hari bulan, 2 hari bulan baru nak bagi. Jauhnya allowance kau ni kan. Macam kan, kalau Mufti Perak Jabatan Agama Islam dapat tahu yang perbuatan ni bagi allowance lambat, sedangkan masjid tak bagi duit masjid tak pakai duit masjid lah untuk buat allowance tu kan. Nak bayar aku allowance 300 tu bukan pakai duit masjid. Yang daripada Jabatan Agama Islam yang orang kata mufti ke apa yang tu, Majlis Agama Islam tu, yang dia orang lah yang handle untuk masjid-masjid ni kan. Dia orang yang hulurkan duit gaji tu untuk allowance tu untuk semua orang, bagian bendahari lah, bilal lah, imam lah kan, siap masjid lah kan. Cukup bulan 25 hari bulan tu dah boleh ambil gaji, boleh claim allowance. Tapi dia tak bagi. Kenapa? Aku diam, aku zip mulut aku tak nak cakap, aku tak nak minta. Hari-hari aku minta, aku tak nak minta. Nanti orang kata aku ni apa, batak sangat duit. Kenapa? Ada orang tu kata, adalah orang tu kata, jangan kerja sebab duit je. Jangan kerja sebab duit je. Okey, aku faham, aku save sampai mati ayat tu kan. Jangan kerja sebab duit je. Jadi apa pandangan korang tentang ayat tu? Komen di bawah, aku nak tengok sikit komen korang. Jangan kerja sebab duit je. Orang tu cakap kat aku macam tu, jangan kerja sebab duit je. Sebab aku minta duit gaji 30 hari bulan, aku minta gaji allowance aku 300 tu kan. Dia cakap jangan kerja sebab duit je. Tak apa, jangan kerja sebab duit je. Okey, tak apa, aku save sampai mati aku nanti. Selagi duit aku ni allowance 300 dapat, aku tuntut dekat akhirat kalau dapat, InsyaAllah, kalau Tuhan izinkan. Amanah boleh jadi pecah amanah. Bila pecah amanah ni, syurga tak dapat. Orang pecah amanah, Tuhan takkan izinkan dia masuk syurga. Orang penipu pun takkan dapat syurga. Menipu pun tak dapat masuk syurga. Yang berpura-pura orang alim, acah-acah alim, tu tak boleh. Janganlah. Tak boleh. Kalau nak alim, kalau nak jadi orang alim, soleh atau solehah, jadi orang beriman, jadilah betul-betul, jangan pura-pura. Tak suka benda tu. Okay? Nak jadi orang beriman, nak jadi orang alim, nak jadi orang soleh dan solehah, nak jadi ulama kan, jadilah orang yang betul-betul semua tu. Janganlah pura-pura berlakon. Tak suka lah. Tak minat. Pergunakan agama Islam, hantamlah apalah tu, syirik lah, apa benda ni masukkan. Tak boleh lah macam tu. Kalau jadi ustaz, dah jadi ulama, jadi penceramah apa ke, jadi betul-betul. Jangan berpura-pura. Tak boleh macam tu, dosa, tahu tak? Ni kau kena ingat benda tu. Duit allowance aku, tolonglah pihak Masjid Ar-Rahmaniyah Kampung Padang Cangkat, tolong sekali-sekali beri kerjasama. Okay? Assalamualaikum.